Sebelum ini, seorang individu berjantina lelaki yang dikenali sebagai Kak Nap menerima pelbagai kecaman gara-gara kenyataan yang tidak kisah jika berdepan dengan Allah lantaran perbuatannya yang menyerupai wanita. Ekoran daripada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, mengarahkan agar siasatan dijalankan terhadap individu terbabit. Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live Kak Nap yang berespon mengenai perkara itu. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Agama, cuma I nak tunggu tindakan susulan saja. I pun tak tahu what the hukuman yang akan dapat, but I think semuanya doa yang baik-baik. Tapi I think everything's gonna be okay. Kepada netizen-netizen yang tak puas hati tu, I doakan you sentiasa bahagia, sentiasa cantik, sentiasa senyum. Bahagian I dah kena tau. Tunggu bahagian kalian. Apa thank you untuk siapa. Sebab aku perlu juga hadapi situasi macam ni. Kalau aku tak hadapi situasi macam ni, lupa diri aku. Rambut kan colour, masalah lah aku. Rambut dah colour kan. Sebelum ni Melayu. Lo masalah aku. Ya, wow, view malam ni 5.1k. Aku minta excited kan nak tahu what's the happen sepanjang aku kena hentam kau. Memang jujur aku cakap, ini first time dalam hidup aku kena bertalu. Aku kena bertalu daripada start aku kena viral sampai sekarang. Sampai hari ni orang masih tak stop lagi menghentam. But I'm okay, I'm fine. Sebab perlu juga benda tu. Masalah aku. Okay, lepas tu aku nak cerita kat hampa. Entah aku menangis setiap malam sampai aku jadi anxiety. Aku macam tu. Tapi yang bestnya, yang kena viral tu, gambar yang kena viral tu, gambar yang masuk TV tu, cantik aku. Kena viral tu cantik. Maksudnya aku kena hentam sebab pakai tudung lah. Memang kesalahan aku lah. Tapi gambar yang kena viral tu aku cantik. Tetek, pinggang, punggung, muka, hidung semua terletak pak. Yang shotnya masuk TV pun terletak pak. Maksudnya orang kata aku pakai tudung lah. Fizikal aku tak touch. Orang kata alhamdulillah lah orang tak touch. Cuma kan dalam banyak-banyak komen yang aku baca, yang aku boleh, yang aku rasa lega, dalam banyak komen yang kena hamun tu, ada juga cakap, tapi dia cantik. Dah menang aku. Tak ada, aku serius sebab aku pun tak tunjuk gembira sangat sebab aku pun tak tahu apa nak jadi lepas ni kan. Aku tak tahu sebab dengan pejabat agama dia jumpa dah apa tindakan susulan. I'm still waiting. I tak tahu apa yang akan kena. I pun takut, I pun berteka-teki. Tiba-tiba you all nampak I hilang pula. That's mean you all kena faham sendiri, okay? Buat masalah sementara tak hilang lagi, please ramai-ramai tengok aku. Tak apa, kali ni I dah pusat kawalan told me that you don't need to read the comment. So I sekarang cakap pun kena tengok ceiling. Sebab ada aku punya perangai, aku jenis cakap tak fikir. Cakap dulu baru fikir, lepas tu menyesal. Tak tahu sebab aku kan sebenarnya aku tak pernah terfikir pun aku akan dibilang sebagai influencer. Aku tak pernah expect yang aku ni label influencer. Tapi disebabkan aku dah keluar TV kan, tulislah pempengaruh. Maksudnya aku lah ni label influencer lah kan. Wah, malam ni tak cakap panjang 7.4. Okeylah aku ceritalah. Pertama sekali memang aku tak pernah alami situasi yang paling menakutkan, di mana aku pilih untuk berkurung. Aku dah tak boleh pegang phone hamba. Aku pegang phone, kan nombor telefon aku kan terlepas. Orang call pak maki, angkat pak maki. Aku tak boleh pegang phone. Lepas tu lah bila waktu-waktu lewat malam kan tidur-tidur kan orang dah tak call dah. Aku buka muka buku, muka aku. Aku buka terik, surat kata lah kalau terik tu. Ujung paper semua muka aku. Buka Instagram, muka aku. Buka TikTok, muka aku. Kata, macam mana aku nak buat ni? Masa tu kan aku macam, what should I do lah? Tapi seronok lah, gambar kena viral tu cantik. Cuma komen tu, actually aku dah baca dah yang orang hentam aku kebanyakan dekat komen, dekat page orang. Tapi dekat aku punya page, alhamdulillah ramai yang memberi kata semangat. Dia pun tak menyokong tolong siapa yang dengar duk record tu,
yang duk kata enable tu, depa tak menyokong aku ah. Depa memberi kata semangat. Depa tak menyokong, depa memberi kata semangat. Famous aku. Nak famous sangat kan? Dulu hang sedih tak ada orang bagi perhatian. Lah ni ambil. Pi mana pun orang tengok. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Bangga aku. Aku tak payah duk kolak modal. Okay, disebabkan aku dah kena ceramah tadi, so I akan, jujurlah I akan direct talking lah. Mungkin lepas ni takkan ada lagi video-video aku pakai tuduh yang melibatkan review. Dengar betul ya? Yang melibatkan review. Kalau video peribadi untuk aku berangan tu mungkin akan ada. Jangan kata aku tak tobat. I need time. Aku pun perlu juga manjakan diriku sendiri. Okay, yang tu yang pertama lah. Lepas tu yang kedua, live Jual Tudung masih berjalan dengan lancar. Mungkin aku akan pakai, tapi dalam live untuk tujuan berniaga. Lain pada tu aku takkan pakai macam pergi event. Dan disebabkan tu kan aku dah kena teruk dah. So sebagai hukuman netizen hampa pada hukuman dah. Kaku je, hampa pada hukuman. Netizen tak boleh ambil gambar dengan aku selama 2 bulan. Apa jumpa aku kat luar, hampa tak boleh ambil gambar dengan aku. Aku tak mau ambil gambar dengan hampa, aku merajuk dengan hampa. Sabarlah, aku tak taubat lagi netizen oi. Kalau nak tuduh aku, sabar sat. Aku tak taubat lagi. Melampau nak tuduh aku. Sabarlah. Macam itulah cerita dia. So you all will need to start. Aku punya beg kuning. Saat aku baca komen, tadi Khalid tak baca kan? Memang terbaca. Oh cantiknya nak. Oh gebunya nak. Oh manisnya nak. Cantiknya rambut nak. Oh lawanya nak. Cantiknya bibir nak. Semua puji lah. Triggered waktu. Oh sebelum tu, disebabkan aku sekarang dah label pempengaruh. Bukan aku yang meletakkan diriku sebagai pempengaruh. Bukan aku yang meletakkan diriku sebagai influencer. Media yang letakkan. Terpampang pempengaruh, bangga aku. Okay, disebabkan aku pempengaruh, disebabkan aku dah level influencer. Dengan ini aku akan ajar diri aku untuk naik tanpa menjatuhkan orang. Aku akan usaha sebaik mungkin untuk naikkan nama aku tanpa menjatuhkan orang. Aku tak malah jadi macam setengah pihak. Tak kata kat mana-mana pihak. Tunggang isu orang, bubuh muka orang, sampai nak pelepang muka mak orang. Lepas tu tunggang, kalau aku jumpa orang kat luar, I tak nak lah macam tu kan. I rasa nampak macam terlalu sangka. Dan mu'alah lebih-lebih dari kita lah. No comment about that. Sebab itu hak dia. Mungkin tu cara dia nak cari view. Mungkin cara dia nak popular kan. Sebab aku tengok video-video dia, muka aku rate tinggi, muka aku view tinggi. Masih iyalah. Muka aku view tinggi. Video dia ada 80k, 70k. Kena muka aku 100. Nunggang tekan lah. Hak yang orang puji-puji macam doa lah yang baik-baik, dia tak reply tak komen tu tau. Yang hentam ku kakao, dia komen moga dia berubah. Cari tak badang malah. Okay, sambung kita. Sekarang kita minta maaf. So sekarang ni nak minta maaf mana-mana orang yang pernah nak lukakan. Nak baca DM tapi aku tak reply sebab aku tak berani terlebih. Aku tak berani lebih reflect. Jadi aku minta maaf yang mana aku pernah melukakan hati hampa, yang pernah mengecewakan hati hampa. Okay, selepas ni aku harap sangat sesiapa yang tak berkenan kat aku, yang tak suka dekat aku, yang tak suka dengan view aku, tolong jangan duduk dalam live aku. Mundur kalian. Mundur. You all tak perlu kat sini. Mau tak kuih 3 hari tak makan berkurang dalam bilik. Macam orang gila macam ni. Nanti baik. Cantik kan rambut kan? Color baru. Belen aku. Okay lah. Okay, you all, disebabkan I dah kena free hair, so I try to be a balance. So sekarang I punya vibe balance dah apa. Aku dah tak boleh muslimah dah. Sebab I pun dah tapi dalam live aku akan pakai je. Cuma nak jual. Cuma sekarang aku tak mau lah sebab isu tengah hangat. So aku tak mau nak menambah-nambahkan apa yang berlaku kan. So let's go, kita start dengan makeup. Okay, hampa kan. Actually kalau nak makeup betul-betul balance kan. Belen pungguh kali ini ni. Aku nak ucap terima kasih kepada Kak Long. Pertama sekali kepada viewer aku. Thank you yang mana tiap-tiap hari spam, bagi kata-kata semangat, yang memujuk, yang tak bagi aku mengalah. Aku baca tapi aku takkan reply lah sebab terlalu banyak. Bukan ratus tau, ribuan. Kalau macam aku dapat aku dapat 5,000 chat,
lebih kurang 200 ataupun 100 je yang maki. Yang lain semua kata semangat. Thank you sangat siapa yang memberi kata semangat, bukan menyokong memberi kata semangat. Terima kasih sangat-sangat. Hampa tak ada kata-kata hampa yang simple tu telah buat aku rasa macam perlu bernyawa lagi. Padahal waktu tu aku dah rasa macam I think I need to end my life lah. Tapi terima kasih lah. Lepas tu yang kedua, terima kasih buat Kak Long, yang memang Kak Long yang ada sepanjang aku punya tekanan ni. Call. Lepas tu Lily, thank you Lily, sebab Lily ada sepanjang masalahnya berlaku. Lily sangat main peranan. Maksudnya dia boleh. Apa bayangkan aku berada di titik terendah. Bayangkan masa tu kalau aku bersuara, suara aku takkan didengar. Waktu tu kalau aku buat live pun suara aku dah tak didengar. Pusat kawan tak ada ni, dia pergi buat motor ni. Kawan kan nak pergi apa punya tu, RZ member. Tadi dia cakap nak live bagi tahu. Okay, lepas tu terima kasih Kak Long, terima kasih Mak Sujemah tadi, teman pejabat agama. Terima kasih kawan-kawan, family yang beri kata support. Terima kasih kat netizen yang menghentam. Tak ada hampa, lupa diri aku. Kalau tak ada Ya'juj Ma'juj, lupa diri aku kalau tak ada Ya'juj ni. Sebab terima kasihlah, sebab pok-pok tu juga buat aku tersedar bahawa tak semua kita boleh berkata lancang. Lepas ni insya-Allah aku akan berjaga tutur kata. Sebab yang isu yang berlaku ni disebabkan tutur kata aku. So lepas ni mungkin aku akan jagalah tutur kata. Dan yang paling aku nak ucap terima kasih, thank you all of a big love for Pusat Kawalan yang daripada awal sampai ke hari ni tak pernah tinggal, sentiasa ada, sentiasa pujuk, sentiasa beri kata semangat. Di saat orang lain semua tinggal aku, dia masih ada, dia masih sentiasa call, sentiasa chat. Thank you for my I love you so much. Okay dah lah, tak ada mampu lah. Tak ada mampu lah, lagi hujung-hujung screenshot manipulate kat kata-kata aku. Kena lagi kat trik. Hujung-hujung manipulate, kena lagi. Hampa sebenarnya foundation Mac Dinda ni, hampa kalau tak prep muka pun okey. Aku perindu hampa. Macam menang award, betul. Aku terpaksa ucap lah terima kasih lah. Aku kena teruk kot. Love Pusat Kawalan. Tak tahu bila boleh jumpa dia, tak sabar jumpa dia.